Yop pun ada kat sini. Ha, hijau je. Bagi menyempurnakan titah perintah kedua yang Maha Mulia ini perintah baginda yang diperkenalkan agung setelah diperkenalkan yang Maha Mulia maka dalam ini saya istiharkan bahawa tanggal hari raya puasa bagi negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu Sabtu. 1 Mac. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So esok puasa lagi ya. Ya, kita puasa. Puasa lagi lah esok. Hari Sabtu.